Assalamualaikum dan salam bahagia adik kakak, saudara-saudari semua. Atas permintaan para penonton, amba dalam video ni nak kecek dalam bahasa Melayu lorat Taning. Amba akan terus bawa pandangan yang berbeza berhujah dengan Associate Professor Dr. Ismail Lutfi Capakia berkenaan dengan makhluk yang dianggap bid'ah mazmumah atau bid'ah terkeji, tak molek oleh golongan Salafi. Ini berbeza dengan kebanyakan umat Islam di seluruh dunia yang menerima dan meraihkan makhluk Nabi ini sebagai bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik, yang bagus, kerana ia menjadi wasilah untuk menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW melalui majlis ilmu, penghayatan sirah, selawat, doa, sedekah dan jamuah. Bagaimanapun Dr. Ismail yang dikatakan berpegang kuat dengan Al-Quran, sunnah dan ajaran salafus soleh pun tak berapa nak berani tolak bid'ah makhluk ni pada masalah ni dah, kecuali secara berlapis ataupun tipu helah. Nak kata nak tolak betul-betul tu tak apa nak berani dah dia pun. Nak sebut perkataan bid'ah tu pun jarang-jarang sebutlah ni. Sebenarnya ini adalah menjadi kecenderungan Dr. Ismail Lutfi dan golongan Salafi di tempat kita ke belakangan ni. Bukan saja tak sebut bid'ah dah, tak berapa berani nak sebut sangat bid'ah, tapi mereka juga tak saya sebut dan tak berani sangat nak sebut nama beberapa tokoh mereka yang orang kita tidak suka. Seperti dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dianggap oleh ramai orang di seluruh dunia sebagai bapa Wahabi itu. Begitu juga mereka korang berani lah ni nak sebut nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebaliknya mereka sangat suka nak sebut nak merujuk kepada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Katsir dan sebagainya. Malah mereka pun mengaku bahawa mereka ni sebenarnya bermazhab Syafi'i. Padahal mereka membawa pandangan yang bersifat putar belik, putar alih dan berlawan dengan ajaran Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Cuba perhati tindakan putar belik Dr. Ismail Lutfi mengenai makhluk dalam petikan video ni. Janganlah orang-orang doa makhluk nak buat tak apa. Jangan duk ambil tafsir ayat pasal tak betul. Itu yang saya tak say tu. Kerana man qala bil Quran, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa ada tafsir Quran dengan pendapat dia, tak ada ulama as-salafus salih tafsir, maka naklah dia tu binakan mahligai dalam neraka. Ada pihak tafsir katanya wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu itu adalah mengadakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan Dr. Ismail Lutfi. Allah tidak ayat begitu dalam ayat 9 daripada suratul Fatah yang dia baca tu. Begitu juga hadis yang dia berhujah tu bukan hadis yang kuat, tapi ia hadis dhaif kata ramai ulama, termasuk Syekh Muhammad Nasruddin Albani, ahli hadis pujuk golongan Salafi. Dr. Ismail sebenarnya banyak berhujah dengan hadis dhaif dan kadang-kadang ada juga dia berhujah dengan hadis maudhu', hadis raqa'ih. Nanti ada masa kita bincang tajuk ni. Ayat 9 daripada surat Al-Fath yang dijadi hujah oleh Dr. Ismail Lutfi secara tidak betul itu berbunyi begini. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad sebagai saksi
pembawa berita gembira dan pemberi amarah, supaya kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, serta kamu tu'aziruhu, iaitu menolong ngagungkan baginda, wa tuwaqiruhu, menyanjungkan baginda. Gitu maksudnya. Sebab dalam bahasa Arab, dalam kamu, wa tu'aziruhu ay tu'azimuhu wa tuqawwuhu. Maksudnya mengagung dan menguatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwaqiruhu pula ay tusawwiduhu wa tu'azimuhu, iaitu menjadikan baginda itu sebagai pemimpin dan mengagung-ngagungkannya. Gitu adik kakak. Jadi dipahami daripada ayat Quran tadi secara tersirat, secara makna orang Islam itu boleh memuji Rasulullah SAW, menyanjung baginda, mengagung baginda, menjulai baginda dan menjunjung baginda setinggi-tinggi dengan apa cara sahaja, termasuk buat makhluk. Ini kata para ulama yang bukan daripada golongan salafi. Dalam kitab tafsir besar utama seperti tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir, banyak menukilkan kata-kata sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in dan ulama salafus salih yang bercakap tentang syar'iyah memuji, menyanjung dan mengagungkan Rasulullah dalam mentafsirkan ayat 9 daripada suratul Fatihah tadi. Dengan itu tak heranlah muncul pelbagai cara yang direka, dibuat, diijtihad oleh umat Islam sejak zaman berzaman, membuat macam-macam cara, macam-macam jalan, macam-macam teknik untuk nak melaksanakan maksud ayat yang membenarkan dipuji, disanjung dan diagung junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perayaan makhluk serta dengan perarakannya yang diadakan secara besar-besaran di beberapa negara sekarang ni merupakan kemuncak amalan ada umat Islam untuk nak menzahirkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun Dr. Ismail Lutfi berhak nak berpegang dengan tafsir golongan salafi, kerana ayat Quran, termasuk ayat Quran tadilah dah, bila difahami melalui tafsir dan huraian, bukan qat'iyah dan bukan bersifat putus dan bukan mu'tamad lagi. Dan saya dah kata tadi, secara tersirat, secara makna, artinya ini adalah tafsir dan huraian. Dan tafsir dan huraian ini adalah pandangan adik kakak. Dan ijtihad para ulama. Terima boleh, tolak pun boleh. Cuma Dr. Ismail Lutfi tak boleh nak kata hak dia betul 100% dan kata hak orang lain tak betul, serta menyuruh mereka menerima dan mengikut dia seperti dia sebut dalam video berhujah dengan ayat Quran secara tidak betul dan hadis dhaif itu. Pada waktu yang sama, pihak lain yang berbeza dengan Dr. Ismail Lutfi dan golongan salafi termasuk amba, tak boleh juga nak kata bahawa hak kita betul secara mutlak dan hak Dr. Ismail dan fuak dia tak betul. Dok suruh Dr. Ismail ikut kita pula. Inilah ajaran Islam dalam bab khilafiyah atau perbezaan pandangan yang kita kena faham betul-betul dan laksana dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Terima kasih kamu tu, dan kita jumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.